Saya mengucapkan terima kasih di atas sokongan dan solidariti yang telah disampaikan. Namun begitu, saya akan selain memainkan tugas sebagai Setiausaha Agung, saya juga telah pun menyatakan hasrat untuk melepaskan jawatan pengurusi DAP Negeri Sembilan. Pengurusi DAP Negeri Sembilan saya telah pun memangku selama 22 tahun. Sejak tahun 2004 sehingga sekarang, selama 22 tahun, 22 years altogether. Dan saya rasa sekarang tiba masanya untuk saya berundur sebagai pengurusi negeri dan menyerahkan kepada pimpinan negeri ataupun jawatan kuasa DAP Negeri Sembilan untuk melantik dan memilih seorang daripada AJK sedia ada untuk menjadi pengurusi negeri. Saya mengambil keputusan ini untuk berundur sebagai pengurusi. Pertamanya kerana saya berasa ada tanggungjawab bahawa mengambil tanggungjawab di atas kegagalan saya mempertahankan kerusi Dun Cena dan Dun Repak dalam pilihan raya negeri baru-baru ini. Walaupun ramai yang telah menyatakan sokongan dan kita berjaya memenangi 9 daripada 11 kerusi, tetapi saya rasa ini adalah masa yang paling sesuai untuk seorang pengurusi negeri baru dilantik.